tentu. Okay, saya recordkan dulu. Hai, dai sangka wa basho no namae desu ne. Kita belajar nama tempat, basho no namae desu. Contoh tadi saya cakap uriba desu. Uriba. Kita ada tempat menjual lah. Kita ada tempat menjual. Jadi saya sharekan slide ni. Supaya awak ingat balik. Kita flashback balik. Okay, dai sangka. Okay, slide yang ni kita ada uriba desu. Uriba desu. Tempat menjual apa? Contoh, ikkai, necktie uriba desu. Nikai, kutsu uriba desu. Sangai, toke uriba desu. Yonkai, hon uriba desu. Chika, chika ni basement lah. Wine uriba desu. Okay. Selain daripada itu, kita juga ada bilik, heya, toilet, jimusho, kaigishitsu, kyoshitsu, shokudo, uchi, uketsuke, lobby. Ini kita belajar tempat. Okay, next. Kita ada 3 perkataan untuk tempat. Kita ada koko, soko, asoko desu. Koko di sini, soko di situ, asoko di sana. Jadi kita gunakan perkataan koko, soko, asoko desu. Contoh awak sekarang di rumah kan? Kalau di rumah, cuba sebut ayat di sini rumah. Koko wa ここは私の家です。はい、ここは私の家です。Di sini rumah saya. Ataupun ここは家です。Di sini rumah. Baik. Okey, jadi hari ni kita nak sambung. Sebelum tu kita nak sambung, saya nak flashback yang terakhir kita buat yang ni, this one. Macam ni kita dah buat pengiraan kan? Betul tak, Siasang? Hai. Okey, Okey, yang lain boleh respon juga, tapi tak apalah, kita ada seorang wakil pun dah okey dah, untuk sensei communicate. Semenjak hari Isnin sensei buat face to face physical class dengan FKKK. Hari semalam sensei buat online. Alamak, lepas cuti ni dalam kelas tu respon dia kurang. Sensei panggil nama, ada yang tak respon lah. Okey. Jadi kelas ni tak ramai, saya harap semua dapat participate lah. Dapat kita belajar bersama-sama. Okey, jadi hari ni kita nak sambung lagi dengan kita punya pengiraan lah, kaze. Kaze ni apa? Pengiraan, kaze. Okey, jadi kita ada rumah ju, puluh. Kita ada rumah ratus, hyaku. Kita rumah sen, ribu. Kita ada rumah mang, 10,000. Kita ada 100,000, ju mang. Lepas tu seterusnya lah. Lepas ju kita ada hyaku mang. Lepas tu kita ada sen mang. Okey, jadi kalau rumah ratus kita ada hyaku, ni hyaku, san byaku, yon hyaku, go hyaku, rob hyaku, nana hyaku, hap hyaku, kyu hyaku. Ini untuk rumah ratus. Okey, cuba sebutkan rumah ribu. Siasam, boleh sebutkan rumah ribu? 1000、はい。1000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、8000。8000、9000。Hai, arigatou gozaimasu. Itu untuk rumah ribu. Okey, kalau 10,000, 10,000 ni mudah sikit lah. Dia tak ada yang kuning, dia tak ada yang special. Kita minta seorang, Chan sang. Chan, Jun, Jack sang. Ada? Hai, sensei. Okey, sebutkan 10,000. 1万、はい。 2万、3万、4万、5万、6万、7万、8万、9万。Hai, arigatou gozaimasu. Jadi boleh masih ingat lagi lah. Ini untuk rumah-rumah. Okey, jadi hari ini kita nak sambung dengan kita punya slide seterusnya. Kita buat dai sangka no renshu desu. Renshu desu. Okey, jadi kita nak belajar hari ini mengenai mata wang, duit. Nihon no okane desu. Nihon no okane. What is okane? Money. Hai, money Japanese money duit Jepun. Okey. Duit kertas yang paling kecil. Ichiban chisai. Duit kertas ikura desu ka? Ikura. Berapa harga ni? 1000、Sen, sen yen desu. Sen yen. Ini rumah, ini simbol yen, sen yen desu. Sumimasen. Sebelum tu saya terlupa. Kita belum habis lagi yang ni.
Okey, ada satu nilai dekat sini. Ada satu nilai dekat sini, saya ada satu nilai 18,600. Macam mana kita nak sebut 18,600 dalam bahasa Jepun? Boleh sebutkan tak? Ho Min Hua Sang. Ho Sang. Mas Kak, ada tak? Saya ada satu nilai 18,600. Afif, boleh sebut tak 18,600? Okey, kita buat sama-sama Okey, kita tengok digit yang pertama ni kita ada Ju, betul? 6 ni rumah Yaku. 8 ni rumah apa? Sen. Ichi ni rumah apa? Mang. Mang. Jadi sebutan dia Ichi Mang 8,000. Hasen. Hasen 600. Ropyaku. Ropyaku. Jadi sebutan dia Ichimang Hasen Ropyaku yen desu. Ichimang Hasen Ropyaku yen. Yen ni nilai dia punya currency lah. Dia punya nilai unit dia. Ichimang Hasen Ropyaku yen desu. Okey, sini ada satu barang. Kabang. Kono kabang. This bag. Kono kabang wa. Okey, dia punya harga tadi berapa? Ichimang Hasen Ropyaku yen desu. Kono kabang wa Ichimang Hasen Ropyaku yen desu. Okey. Contoh saya ada satu lagi barang. Kono smartphone. Kono smartphone wa 1,800 ringgit desu. 1,800 ringgit desu. Kalau 1,800 berapa ribu? 1,800 ringgit desu. 1,800 800 lah. 1,800 ringgit desu. Kono smartphone. Okey, jadi kalau kita nak tanya harga, kita gunakan perkataan ikura. Ambil satu benda, kata nama benda. Wa ikura desu ka? Ikura desu ka? How much? Contoh tadi kita ada bag. Kono kabang wa ikura desu ka? Kono kabang wa ikura desu ka? How much this bag? Okay. Jadi answer kono kabang wa letaklah harga dia. Berapa? Ichimang hasen ropyaku yen. Kono smartphone wa ichimang 1,800 yen desu. Okay desu ka? Boleh? Kalau nak tanya harga kita sebut apa? Ikura. Hai, ikura. Ikura desu ka? Ataupun awak tunjuk saja dekat owner kedai tu tunjuk. Sore ikura desu ka? Are ikura desu ka? Kalau kita ingat nama benda tu kita tunjuklah. Sono toke wa ikura desu ka? Sono komputer wa ikura desu ka? Okey. Jangan silap. Kawan sensei dia silap, dia sebut sakura. Sakura desu ka? Sakura apa? Sakura is bunga bunga sakura. Tapi yang ni ikura, ikura. Okey. Jadi saya sambung balik yang slide tadi. Kita gunakan ikura desu ka? Kore wa 1,000 yen desu ne. 1,000 yen desu, 1,000. Okey. Nilai yang kedua duit kertas kita ada kalau 5,000. Kalau 5,000 yen 5,000 yen. Hai, 5,000 yen desu. 5,000 yen desu, 5,000. Okey, dan duit kertas paling besar. Ichiban oki desu ne. Ikura desu ka? 10,000. 10K. 1,000,000. Hai, 1,000,000 yen desu. 1,000,000 yen desu. Okey, saya ulang. Kita ada 3 kertas. Duit kertas. Sanmai desu ne. 1,000 yen desu. 5,000 yen desu. 1,000,000 yen desu. Okey, kita minta seorang lah. Nur Zulaika Sang. Zulaika Sang. Mas Kak? Ada Zulaika? Tak ada. Tak ada. Okey. Mu Xiao Wei Sang. Mu Sang. Okey, kalau duit Malaysia. Malaysia no okane.
Duit kertas kita ada berapa keping? Nanmai arimasu ka? Kalau duit kertas Malaysia. Kita mulakan dengan yang paling kecil lah. Kalau RM1 kita sebut apa? 1 Ichi ringgit desu ne. Lepas tu? ringgit. 5 Go ringgit desu ne. 5 Okay, ringgit. next. 10 ringgit. Alright, next. 20 ringgit. 20 ringgit desu ne. Okay, next. 50. Hai, 50 ringgit desu. Yang paling 50 besar, Ichiban oki wa. Kalau RM100, 100 ringgit. 100 kita sebut apa? Hyaku. Saya lupa. Hyaku ringgit desu. Syaku. Hyaku ringgit desu. Jadi kita ada 6 keping. Rokumai arimasu. Malaysia no okane wa rokumai arimasu. Ada 6 keping lah duit kertas. Ichi ringgit, 5 ringgit, 10 ringgit, 20 ringgit desu. 50 ringgit desu. Dan paling besar Hyaku ringgit desu. Kita ada 6 keping. Dulu kita ada banyak. Kita ada RM2 sekeping. Ingat lagi tak? Lepas tu kita ada RM1,000 pun ada. Masa zaman saya dulu ada RM1,000 sekeping. Sekarang tak adalah. Dulu paling besar kita ada RM1,000. Sekarang dah tak ada. Mungkin risiko lah kan. Kalau kata awak punya salary RM2,000 kan, tiba-tiba dapat cash 2 keping je. Wah, jadi risiko kalau hilang habis lah. Okay. Dulu ada RM1,000, sekarang dah tak ada. Tapi Jepun dia maintain lagi. Sampai sekarang, daripada dulu sampai sekarang ada 3 keping saja. Okay, kita tengok coin. Kalau coin macam mana pula? Okay, coin lebih kurang kita lah. Dia ada 6. Dia ada 6 keping. Yang pertama, Ichi yen desu. 5 Ichi yen, 1 yen. Kita ada Go yen desu, 5 yen. Ju yen desu, 10 yen. Goju yen desu, 50 yen. Hyaku yen desu, 100 yen. Dan paling besar kita ada 500 yen. Go hyaku yen desu. Go hyaku yen desu. Saya ulang. Ichi yen, Go yen, Ju yen, Goju yen, Hyaku yen. Go hyaku yen desu. Kalau shilling kita ada berapa? Duit shilling. Coin. Malaysia no coin. Ada lagi tak 1 sen? Ada, tapi macam tak function. Macam tak function dah. 1 Ichi sen. Ichi sen. Lepas tu kita ada 5 sen、 Go sen. That's ne. Okay, next. 10sen、 Ju sen. Okay, next. 50sen、 20 sen dulu. 20sen、 20 sen. Dan paling besar kita ada 50sen。 Goju sen. Tapi Malaysia punya duit coin yang terbaru ni saya tak berapa suka lah. Kenapa? Niju sen dengan Goju sen dia punya warna dah sama. Saiz dia lebih kurang kan? はい。はいです。 Jadi contoh mizurai desu. Susah kita nak tengok 20 sen ke 50 sen kan, kadang kita silap. Okey. Kita tak tahulah siapa yang design duit tu kan. Sebenarnya kalau ikutkan design benda ni dia kena fikirkanlah kalau dia ada vending machine kan. Mesin air ke mesin apa kan. Jadi kena tukar saiz nanti duit tu. Itulah kan, macam RM10 dengan RM20. Warna pun lebih kurang sama. Kadang kita tersilap kan, orange dia dengan merah kan. Selalu kita tersilap kan. Patutnya dia dikaji baliklah duit tu kan, bank negara. Okey. Okay, ada soalan untuk okane? いえ、 Ya, ada masalah. Okay, jadi kita seterusnya kita praktis lah. Kita ada benda dan harga dia. Korewa jisho desu ne. Kalau kita ingat chapter 2 kita belajar nama benda. Nama benda sekarang kita ada jisho kamus. Ikura desu ka? How much this dictionary? Ikura desu ka? 6500。Rokusen go yen desu. Rokusen go yen desu. Boleh? Yang lain? Boleh sebut? 6,500. 6,000 rokusen. 500 go hyaku. Okay, next kita ada benda yang kedua, kasa. Kasa wa ikura desu ka?
Payung. Kasa wa ikura desu ka? Kalau 290? 290。Hai, nihyaku kyuju. Nihyaku 200. 90 kyuju. Yen desu. Nihyaku kyuju yen desu. Hai. Okay, next. Zashi ikura desu ka? Zashi ikura desu ka? Kamus. Kamus pula. Magazine, majalah. Zashi. Berapa harga majalah ni? 330。Okay, kalau 300 dia special kan? Sanbyaku 30 sanju yen desu. Sanbyaku sanju yen desu. Okay, next kita ada toke. Ikura desu ka? Toke ikura desu ka? 7400円。はい、7400yen desu. 400, 400. 7400 yen desu. Okay, next kita ada benda seterusnya. Hai, kuruma ikura desu ka? Kuruma ikura desu ka? Yang ni susah sikit. Cuba siasam. Kereta. Ikura desu ka? 450万。Betul. 4betul. 450 万desu. 450 万desu. Okey, macam ni kita nak tengok. Okey, kita ikut dia punya rumah dia. Kita dah belajar kan minggu lepas. Okey, digit yang pertama ni kita ada ju. Yang kedua ni kita ada hyaku. Yang ketiga ni kita ada sen. Okey, masuk yang keempat ni rumah mang kan? This one rumah mang. Okey, jadi kalau rumah mang, awak sebut yang ni nilai dia. Okey. 450万円です。450万円です。Betul Siasa? はい。Macam ni awak boleh betul ni jawapan? 私は、tengok sen dulu baru boleh Mang. perasan tu mang. Yes. Tengok dia punya digit lah. Lepas sen tu kita ada mang. Yang ni cara betul lah. Yang semalam, sensei kelas malam dengan kelas mana pagi semalam. Sensei ada kelas dengan hari Selasa semalam. Sensei ada kelas dengan BTMI. BTMI ni pelajar dia betul juga jawab. Tapi sensei macam mana awak buat jawapan betul? Dia kata dia pakai Google. Pakai Google. Betul juga dia tu. Dia isi kan. Nilai ni. Dia tengok dalam jawapan Google. Google tuliskan Yonhyaku Gojumang. Pun bagus juga pelajar tu kan. At least dia usaha lah. Dia usaha. Macam mana nak baca ni. Okay. Hai. Yang lain boleh ikut Ain Syafiqah sang. Ada? Yang lain ada Okay, Jack sang kat respon ada. Mas boleh faham. Kalau tak boleh faham, tengok dia punya digit. Yang pertama kita ada ju, lepas tu ada hyaku, lepas tu ada sen, lepas tu ada mang. Okay. Okay, next. Yang ni kita balik pada yang mudah balik. Kalau shinbun, ikura desu ka? Surat khabar. Shinbun, ikura desu ka? Sen 70. Hai, sen nanaju yen desu. Sen nanaju yen desu. Sen 1000 nanaju 70. Okay, next. Kabang, ikura desu ka? Kabang, bag. Ikura desu ka? 7300円。はい、7300 yen desu. 7300. 7 7000. 300. Dia ada yang kuning tu 300. 7300 yen desu. Okay, next. Square. Square. Ikura desu ka? Kita minta seorang. Martin, boleh Martin? Tengok, boleh tak Martin sebut harga ni? Martin Tidong sang. Ada Martin? Imas ka?
Tak dengar suara. Awak on. Dah on dah. Mikrofon tapi tak dengar suara. Cuba cakap dekat mikrofon tu. Ya, tak dengar suara dia. Okey. Kita tanya Andrew pula. Andrew Ang Yuan Cheng sang. Andrew sang. Hai Sensei. Cuba sebut 87,520. Hachiman, Nanasen, Gohyaku, Niju, Sendes. Yen des. Yen desu. Betul jawapan dia. Hachimang, Nanasen, Gohyaku, Niju yen des. 2 ni rumah Ju. 5 ni rumah Hyaku. 7 ni rumah Sen. 8 ni rumah Mang. Jadi Hachimang, Nanasen, Gohyaku, Niju. Hachimang, Nanasen, Gohyaku, Niju des. Yen des. Hai, arigatou gozaimasu. Angsa. Andrew san. Okay, next kita ada noto. Ikura desu ka? Noto. Ikura desu ka? Ah, 605 5 yen. Ropyaku 5 yen desu. 600 ni special. Ropyaku 5 yen desu. Okay, next kita ada komputer. Ikura desu ka? 24万3000円です。 Betul. Nijuyon mang sanzen dia. Macam mana Sia dapat? Dia ikut digit lah. Rumah Ju, rumah Hyaku, ni rumah Sen. Masuk 4 ni rumah Mang. Rumah Mang. Jadi sebut sajalah. Nijuyon mang sanzen des. Nijuyon mang sanzen des. 3,000 243,000 Nijuyon mang sanzen des. Okay, next. Kita ada kamera. Last stop. Kita ada kamera. Ikura desu ka? Ikura desu ka? Kamera. 25,800 はい、です。 25,800 yen desu. 25,800 yen desu. Ni rumah Ju, ni rumah Hyaku, ni rumah Sen, ni rumah Mang. 25,800 yen desu. 800 ni special lah sebutan dia untuk 800. 800 yen desu. Hai, ada soalan tak? Sheet semua arimasu ka? Mana yang ada masalah tu awak tengok dekat sinilah digitnya. Balik pada yang ni. Rumah Ju, Hyaku, Sen, Mang. Jadi masuk rumah Mang ni dah mudah lah dekat sini. Mang. Right. Okay. Seterusnya kita ada, kalau benda kita selain pada harga kita nak tanya dia buatan mana lah. Kita combinekan dengan dia dibuat dari di negara mana. Contoh kita ada Ray, kita ada komputer. Okay, soalan sensei, Ray. Are wa itu doko no komputer desu ka? Doko no komputer desu ka? Are wa doko no komputer desu ka? Kalau made in Japan, yang bawah ni nama negara. Apa dia? 日本。 Hai, Nihon no komputer desu. Nihon no komputer desu. Boleh? Maksudnya this one made in Japan lah. Okay. Yang pertama. Okay, kita buat soalan yang pertama. Ichiban. Okay, benda dia apa? Toke. Are wa doko no toke desu ka? Are wa doko no toke desu ka? Ini negara mana? 韓国の時計です。 Hai, Kankoku no toke desu. Letakkan no. Kankoku no toke desu. Jam buatan Korea. Made in Korea. Hai, 2番. Kamera desu ne. Are wa doko no kamera desu ka? アメリカのカメラです。 Hai, yes. Amerika no kamera desu. Yang ini nama negara katakana lah. Amerika no kamera desu. Okay, 3番. Nombor 3. Hai, are wa
Doko no kuruma desu ka? Doko no kuruma desu ka? Kereta buatan mana? Yang ni nama negara kita ni. Made in Malaysia. Kalau Malaysia? Malaysia. Hai, Malaysia no kuruma desu. Malaysia no kuruma desu. Kuruma ni kereta ataupun jidosha. Malaysia no jidosha desu. Okey, yang terakhir kita ada nombor 4. Arewa doko no isu desu ka? Arewa doko no isu. Isu ni kerusi. Ni nama negara mana ni? Katakanlah. Itali. Daripada Itali kita sebut Italia. Italia no isu desu. Italia no isu desu. Okey, boleh? Siasang? Okey, yang lain? Okey tak? Okey, Teo Shi Hui Sang. Okey. Okey, Ho respon boleh jadi boleh faham Jadi kita kena tahu harga dan buatan mana Okey. Okey, kalau tak ada soalan kita pergi yang terakhir untuk hari ini. Kita ada conversation kaiwa. Kaiwa is conversation Okey, conversation ni. Kita ada situation 1 dengan situation 2 lah. Tajuk dia Kore o kudasai. Ja kore o kudasai. Kore o kudasai. Ini tajuk dia. Okey, kita cuba buat dialog. Apa yang customer ni cakap pada staff ni agak-agak? Situation 1. Customer ni nak cari apa? Alcohol doko desu ka? Apa? Alcohol. Alkohol. Kita sebut sini dia nak cari wine. 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 Dia nak beli wine tapi dia nak cari tempat dulu. Jadi dia bagi greeting dulu. Sumimasen. Sumimasen. Wine uriba wa doko desu ka? Keyword dia kita gunakan doko. Doko ni apa? Mana? Di mana doko. Doko desu ka? Wine uriba. Apa maksud wine uriba? Uriba ni tempat menjual. Wine ni kita tahulah wine. Di mana tempat menjual wine? Wine uriba wa doko desu ka? Okey, jadi staff pun jawab dekat mana ni? Kalau tengok dekat bangunan dekat mana? Bangunan dekat sini. Dia pergi shopping mall. Bangunan dekat sini. Wine uriba. Wine uriba ni dekat bawah ni. Basement. This one. Wine uriba. Okay. Kalau tingkat 1 kita sebut apa? Tingkat 1 kita sebut ikai. Tapi kalau bawah tanah, basement, kita sebut chika. Chika. Kalau tengok kanji dia, chi tu kanji apa? Kanji tanah. Chi tu kanji tanah. Tengok dekat chat box. Ka tu bawah lah. Maksudnya bawah tanah lah. Basement. Chika. Okay, tingkat 1 kita sebut ikai. Ikai. Chika ikai de gozaimasu. Okay, kalau tengok dekat dialog ni. This one station 1. Customer nama Maria. Maria tanya pada staff. Sumimasen. Wine uriba wa doko desu ka? Di mana tempat jual wine? Okay, staff jawab. Chika ikai de gozaimasu. Okay, apa maksud de gozaimasu? Okay, de gozaimasu ni dia sama dengan des. This one. Ini saya tak tunjukkan tadi. Okay, de gozaimasu. De gozaimasu ni dia sama dengan des. Cuma de gozaimasu ni kita gunakan untuk kalau kita jumpa raja dia. Ni bahasa diraja sebenarnya. Kalau you pergi istana Jepun, you jumpa dia punya maharaja, you tak boleh sebut des. You kena sebut de gozaimasu. Hajimemashite. Watashi wa Nizam de gozaimasu. Kyoshi de gozaimasu.
Jadi ini adalah bahasa yang sangat tinggi lah. Tapi ada pelajar tanya, Sensei, Maria ni dia bukan anak raja pun. Dia just customer saja kan? Tapi kenapa staff ni gunakan bahasa yang tinggi? Dek gozaimasu. Kerana di Jepun, customer is king. Dia hormatkan customer ni macam seorang raja. Jadi digunakan bahasa macam itulah. Nak gunakan des pun tak ada masalah. Tapi biasanya staff akan gunakan dek gozaimasu. Boleh faham Wakarimasu kah? Jadi inilah rahsia kekuatan Jepun. Macam ni Jepun, dia punya produk dia sampai sekarang orang boleh percaya lah. Kalau kita pun nak beli barang, kita akan cari, yang pertama kita akan cari dia punya buatan Jepun kan. Kerana apa? Kita tahu, buatan Jepun ni mesti dia ada kualiti, dia tahan lama, dia cantik, kemas. Kerana apa? Dia hormatkan dia punya customer dia. Dia jaga customer lah. Okay. Itu dia punya rahsia lah. Rahsia kejayaan Jepun sampai sekarang. Okay, next. Bila dapat information, Maria pun cakap apa? Domo. Domo is thank you lah. Domo. Thank you. Domo. Okay, jadi dia pergi situation yang kedua. This one situation yang kedua. Okay, kita tengok situation yang kedua ni. Apa Maria cakap pada staff B pula? Tadi staff A, ni staff B. Dia dah pergi dekat Chika Ikai ni. Dah pergi dekat basement. Agak-agak dia apa? Siasang. Dia cakap dekat staff B. Ikura desu. Sono wine wa ikura desu ka? Sono wine wa ikura desu ka? Dia tunjuk kan? Sono wine wa ikura desu ka? Pun betul juga. Tapi dalam dialog ni, sebelum dia beli, dia nak tengok dulu. Bila nak tengok, dia tunjukkan perkataan misete kudasai. Dia cakap dekat staff yang ni, sumimasen. Sono wine o misete kudasai. Sumimasen. Sono wine o misete kudasai. Apa maksud misete kudasai? Please show me. Misete kudasai. Please show me. Tunjukkan. Sono wine o misete kudasai. Dia suruh tunjukkan. Okay, jadi staff pun ambil wine tu. Dia ambil wine ni. Dia ambil this wine. Dia bagi pada Maria. Okay, dia pun cakap, hai dozo. Hai dozo. Ambillah. Please. Silakan. Hai dozo. Ambillah. Okay, jadi Maria tengok wine tu. Maria tanya, Kore wa France no wine desu ka? Dia tunjuk. Kore wa France no wine desu ka? Ni daripada Perancis ke? Okay, staff jawab, Iye Italiano desu. Daripada mana wine ni? Itali. Itali. Okay, baru dia tanya harga. Ikura desu ka? Dia tanya. Ikura desu ka? Okay, staff jawab. Kalau 2,500? 2,500 desu. 2,500 yen desu. 2,500 yen desu. Jadi Maria pun beli. Ja. Kore o kudasai. Ja is okay. Well. Okay. Kore o kudasai. Kore ini kudasai. Please. Saya nak yang ini. Ini cara kita nak beli cara kita nak beli. Mula kita tengok dulu. Lepas tu kita tanya daripada mana. Lepas tu baru tanya harga. Lepas tu, hai, ja, kore o kudasai. Okay desu ka? Ada soalan kat sini? Jadi nanti masa speaking test nanti, awak cari partner awak. Awak buat dialog lah. Mula awak cari satu situation, satu situasi dekat mana. Lepas tu barulah buat dialog. Buat dialog. Kita buat yang simple lah. Yang kita dah belajar. Okay. Jadi yang ni sensei base pada CD. Okay. Kalau tak jadi beli. Okay. Macam mana kalau tak jadi beli? Dah tanya-tanya kan? Dah tanya-tanya. Ikura desu ka? 2,500 yen desu. Kat sini kita nak matikan ayat. Macam mana? Kalau tak jadi beli. Awak cakap je. Awak dah tahu kan?
Tengok ini cakap, Nissan go Hakuen. So desu ka? So desu ka? Macam tu. Hai. Korang okey des. Macam tu je. Cakap macam tu. Jangan cakap jangan cakap kaitai kunai des kan. Kadang Jepun ni dia tak cakap direct, dia tak boleh. Cakap balik lah. Watashi wa France no wine ga kaitai desu. Sumimasen. Gunakan sumimasen. Boleh Umaira-san, Shaza-san? Gunakan sumimasen. Watashi wa awak tadi kan dia nak cari yang France ni kan. Cakap watashi wa France no ga hoshi desu. Saya nak yang Perancis, macam tu. Sumimasen. Tapi tak apa, tak beli pun tak apa. Dekat sana dia hormat pada customer. Macam kita, kalau kita dah tawar-tawar kat Malaysia ni tak beli, marah kan orang kedai. Buang masa aku dia kata. Keluarkan ni, keluar yang ni, keluar yang ni kan. Rupanya tak nak beli. Okey, di sana tak ada masalah. Cuma di sana dia tak ada budaya tawar-menawar. Kalau kita dekat shopping mall memang tak ada tawar-menawar kan, tapi kat kedai biasa kita minta tawar, betul? Tapi di sana biasanya tak minta tawar lah. Tapi nak minta tawar pun boleh kalau kedai biasa di sana. Discount to arimasu ka? Cakap macam lah. Discount to ataupun waribiki. Kita sebut waribiki. Waribiki ka arimasu ka? Ada discount tak? Boleh? Shaza-san. Okey. Arigatou gozaimasu. Kita gunakan kata ucapan yang kalau tak jadi kita sumimasen. Menggunakan itu. I'm sorry. Okey, jadi kalau kita tak nak gunakan wine, kita sensor base pada CD, kita boleh tukar kepada kamera. Jadi awak pegang kamera tu, korewa doko no kamera desu ka? Kamera buatan mana? Kalau made in Japan, Nihon no desu. Nihon no desu. Ikura desu ka? Tanya harga. Kalau 23,000 macam sebut? 23,000. 23,000 yen desu. 23,000 yen desu. Ni rumah mang 3,000, 23,000 yen desu. Okey, tukarkan kamera pada necktie. Made in Italy, Italiano desu. Okey, kalau 7,300? 7,300 yen desu. 7,300 yen desu. 7,300. Okey, tukarkan pada jam. Jam apa? Tokei. Kalau made in Switzerland, Swiss no Tokei desu. Okey, 18,800. 18,800 yen desu. Betul. Ichimang Hasen Hapyaku yen desu. Ichi ni rumah mang. Ichimang. Hasen 8,800 yen desu. 800. Okey, yang terakhir tukarkan kamera pada komputer. Made in America. Americano desu. Okey, kalau 178,000. Macam mana sebut 178,000? 17,800 yen desu. 17,800 yen. Yang ni 7 ni rumah mang. Jadi 17,800 yen desu. 17,800 yen desu. Okey desu ka? Okey, Sia-san, cuba onkan kamera awak boleh? Tak tinggi ke? Okey. Okey, sekarang kat rumah. Rumah di mana tu? Ah, Doko desu ka? rantau desu. Rantau. Negeri Sembilan desu ne? Hai. Negeri Sembilan no rantau desu. Okey. Smartphone arimasu ka? Hai. Okey, jadi sensei A, awak B Okey, sensei tanya. Sia-san, are wa doko no smartphone desu ka? 中国のスマートフォンです。いくらですか？いくら、800 yen です。800 ringgit です。800 ringgit ですね。Okey, sekarang ni awak A, sensei B pula. Okey, sensei ada smartphone kat sini. 先生、それはスマートフォンどこですか？どこのスマートフォンですか？Terbalik. 先生、これはどこのスマートフォンですか？
はい、韓国のです。韓国。いくらですか？ 1800 ringgit です。はい、ありがとう。Hai, boleh yang lain? Macam ni kita buat conversation yang mudah lah. Boleh tanya smartphone made in mana, buatan mana. Lepas tu tanya harga lah. Okey, yang lain boleh ikut Hai, arigatou gozaimasu. はい。 Alright. Okey, jadi chapter 3 sampai sini sajalah. Dia simple je sebenarnya. Dia panjang tapi kalau sensei nak habiskan 1 minggu, boleh tapi nanti awak cepat lupa lah. Jadi sensei buatkan 2 minggu. Okey, jadi minggu depan kita masuk chapter 4. Lepas chapter 4 nanti 2 minggu juga kita akan ada test 2 lah. Ada test 2. Setakat ni FPTT masih lah. Sensei offkan dulu.